Selamat pagi semua. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Harap semua sihat ya. Kita bertemu kembali bersama dengan saya, Cikgu Kathleen dalam Jom Baca. Teruskan bersama dengan Cikgu ya. Baiklah murid-murid, dalam video kali ini kita akan mengikuti bacaan dan pemahaman yang bertajuk Kebun Datuk. Jom kita mula. Pada hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, tengok Pertama, membaca perkataan. Kedua, membaca ayat mudah. Ketiga, membaca petikan ringkas. Terakhir sekali, menjawab soalan pemahaman. Pertama, membaca perkataan. Baiklah murid-murid, ini gambar apa ya? Siapa boleh sebut ini gambar apa ni? Ya, ini gambar Datuk. D-A-T-U-K Datuk. Ini gambar apa murid-murid? Ya, kebun. Eja kebun. K-E-B-U-N bun. Kebun. Ini gambar apa? Ya, bukit. Eja bukit. B-U-Bu. K-I-T-K. Bukit. Baiklah, ini gambar apa ya murid-murid? Siapa tahu? Ya, ini gambar tomato. Eja tomato. T-O-M-A. Tomato. Ya, ini gambar apa ya? Ya, pondok. Semua orang tahu pondok kan? Okey, boleh. Jom kita eja pondok. P-O-N pond. D-O-K pondok. Okey, kedua, membaca ayat mudah. Datuk, saya ada kebun. Kebun itu di tepi bukit. Datuk tanam pokok tomato. Datuk petik 5 biji tomato. Dalam kebun ada pondok kecil. Objektif ketiga, membaca petikan ringkas. Datuk saya ada kebun. Kebun itu di tepi bukit. Datuk tanam pokok tomato. Datuk petik 5 biji tomato. Dalam kebun ada pondok kecil. Macam mana? Boleh murid-murid? Baiklah, objektif terakhir, menjawab soalan pemahaman. Baiklah, soalan pertama. Siapa ada kebun? Okey, kita tengok jawapannya ya. Pertama, datuk saya ada kebun. Bapa saya ada kebun. Abang saya ada kebun. Okey, jawapannya? Ya, datuk saya ada kebun. Soalan kedua, di manakah kebun itu? Kebun itu di tepi sungai. Kebun itu di tepi bukit. Kebun itu di tepi pantai. Apa jawapannya murid-murid? Siapa boleh jawab? Ya, kebun itu di tepi bukit. Bagus. Baiklah, soalan ketiga. Datuk tanam apa? Tanam apa murid-murid? Ya, tiga jawapan dulu ya. Datuk tanam pokok ubi. Datuk tanam pokok sawi. Datuk tanam pokok tomato. Jawapan apa ya murid-murid? Ya, Datuk tanam pokok tomato. Soalan keempat.
Datuk petik berapa biji tomato? Datuk petik 6 biji tomato. Datuk petik 2 biji tomato. Datuk petik 5 biji tomato. Jawapan apa ya murid-murid? Ya, bagus. Datuk petik 5 biji tomato. Baiklah, soalan terakhir. Apa yang ada dalam kebun? Ya, tengok jawapannya. Dalam kebun ada pondok kecil. Dalam kebun ada rumah kecil. Dalam kebun ada kedai kecil. Jawapannya? Ya, dalam kebun ada pondok kecil. Baiklah, kita baca lagi sekali soalan pemahaman tersebut. Siapa ada kebun? Datuk saya ada kebun. Di manakah kebun itu? Kebun itu di tepi bukit. Datuk tanam apa? Datuk tanam pokok tomato. Datuk petik berapa biji tomato? Datuk petik 5 biji tomato. Apa yang ada dalam kebun? Dalam kebun ada pondok kecil. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat membaca dengan mudah dan menjawab soalan pemahaman dengan betul. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa like, subscribe and share.